Okay guys, hari ni kita di Fancy Charger Semalam Salam. Kita ada sebuah Myvi Advance Okay. So owner ni adalah regular customer kita. Semua kereta yang tukar dekat sini dia datang buat dekat sini lah. Okay. So sekarang dia tukar 70 mi punya dashcam. Di bahagian depan dia ada 3 kamera depan, orang kata di dalam kereta, dan juga di bahagian belakang sana. Okay. So ini adalah 70 mi yang baru punya T800 premium set. Okay. Orang kata nampak kat sini, depan belakang 4K, 3 channel HDR, Sony punya lens 4G, and then ada semualah kat sini, ada AI punya smart parking, and then voice control. So ini adalah untuk tempat dia punya 4G punya SIM card lah. Ni dia punya, nampak Highwire kit, 4G Highwire kit. Okay. So kita boleh tengok daripada telefon saja kat sini, nampak. Ini kita dah buka. So ini di bahagian depan. Kalau kita nak tengok di bahagian dalam, ni bahagian dalam sekarang ni lah. Kalau kita boleh nampak kat sini, nampak. Kita adjust, boleh nampak. Jadi kalau kata nak di bahagian belakang, tekan lagi satu kali, dia akan keluar ke belakang sini lah. Nampak sangat-sangat jelas and then clear lah. Right, tu yang baju kuning tu owner dia. Right, so korang yang nak pasang dashcam, yang tak tahu nak dashcam yang premium, boleh pasang yang ni punya. Okay, tapi korang jangan lupa follow, like, share untuk konten yang seterusnya. Okay, ngam, see you.